Naik turun harga emas tu sebenarnya itu adalah duit. Emas sebenarnya nilai dia tak ada naik turun. Emas ni sifat dia memegang nilai. Contohnya 1 dinar dekat tangan saya ni, ini zaman Nabi dulu 1400 tahun yang lepas boleh beli seekor kambing. Hari ini tuan-puan, tahun 2025 masih boleh beli seekor kambing. Walaupun dah 6-7 kali ganda dah. Sepatutnya boleh beli 6 ekor kambing lah. Tapi sebenarnya emas ni sifat dia kekal, mengekalkan kuasa beli. Sebab tu kan kalau nak kaya dengan emas, fokus pertambahan dinar. Tambah lagi gram. Kalau ada 1 dinar sahaja, dengan harapan kenaikan harga emas tu, maksudnya kita semakin kaya, sebenarnya tak kaya. Kaya dengan emas, dia ada banyak dinar, bukan sekadar kenaikan harga. Tapi bila kita simpan duit, duit tu tak pegang nilai. Kalau bagi tuan-puan yang dah banyak saving dalam untuk duit, tukarkan lebihan daripada 3 bulan gaji tu dalam bentuk emas ni, supaya simpanan kita, kekayaan kita tu, tak semakin kecil nilai dia. Sebab dulu saya nak keluarkan, saya nak beli 1 dinar ni, 1000 dah boleh beli dah 1 dinar. Hari ini kena keluarkan 1900. Hampir 2 kali ganda sebab duit kita tak memegang nilai. Duit kita perlu duit yang lebih untuk dapatkan item yang sama. Jadi untuk jangka panjang, emas lebih baik. Jadi nak dapatkan 1 dinar ni, nak cukupkan simpanan 2000 pertama, bagi yang bergaji 2000, dah ada sebulan gaji, jadi target 3 keping. Untuk dana kecemasan 3 bulan gaji bermula dengan menabung sedikit-sedikit dalam Ecomas Gap ni. Daftar sendiri sahaja dekat bio saya.